ni saya minta lelaki 5 orang ulas balik apa yang saya sampaikan, perempuan 5 orang saya nak. Menengah pun saya libatkan sekali. Kalau kamu tak lah. Okey, jangan tidur. Baik. Pertama sekali saya akan kupas pertama sekali adalah tak kenal maka tak cinta, iaitu sejarah korban. Sejarah korban. Pertama saya nak cerita apa? Tentang sejarah korban. Yang kedua tentang realiti pengorbanan kita dalam kehidupan kita. Okey? Dan terus kepada yang pertama. Bila kita cerita tentang korban, apa yang kita terbayang dekat fikiran kita? Ha? Boleh? Tapi apa yang kita ingat? Satu. Lagi? Okey. Saya nak sombong tangan. Apa yang kita bayang? Yang lain senyap. Bila angkat tangan, kita dengar apa yang kawan boleh cakap. Baik, dia kata lembu. Kita bayangkan bila saya tentang sebut pengorbanan, kita terbayang lembu. Okey? Yang paling utama sekali bila kita kata kambing, lembu, kambing. Lagi satu. Baik, terima kasih. Baik, pertama sekali ialah apabila Nabi Adam dan Hawa diletakkan di bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini, Nabi Adam ada anaknya. Nabi Adam ada. Sekejap lagi saya tanya. Yang pertama anaknya bernama apa? Ismail. Anaknya bernama Qabil. Anak yang pertama nama Qabil. Qabil lahir kembarnya apa? Qabil dia lahir kembarnya siapa? Ikrimah. Dengar betul. Baik, kemudian Habil kembarnya Labuda. Siapa jawab? Okey, ini sebab dia seorang saya dah katakan jawapan dia jelas. Sabar. Okey dengan lepas saja dia dapat sampul ni, saya minta dia buka. Tengok berapa dia dapat. Memerintahkan supaya Qabil akan kahwin dengan Labuda, Habil kahwin dengan Ikrimah. Okey? Tetapi dengarlah, tak dengar soalan saya lagi. Dengar apa boleh jawab? Okey, mendengar, angkat tangan saja. Saya tak nak cakap dengar ramai Saya tak nak apa cakap ramai. Baik, kemudian Allah perintahkan Qabil kahwin dengan Labuda. Qabil ni dia nak ke tak nak dia kahwin dengan Labuda? Sebab apa? Ditakdirkan oleh Allah Qabil lahir dengan kembarnya Ikrimah ni. Okay? Ikrimah ni cantik.
Jadi Qabil ni dia nak kahwin dengan Ikrimah, kembar sama dengan dia. Jadi Allah kata tak boleh. Kata perkahwinan itu disilakan. Qabil kahwin dengan Labudah dan Habil kahwin dengan Ikrimah. Okey. Kemudian Nabi Adam mengadu kepada Allah, bagaimana kita nak buat? Maka Allah perintahkan supaya didatangkan, dipersembahkan dengan korban masing-masing. Okey. Jadi kan persembahkan korban dia dan juga Habil berikan hasil korbannya kepada Allah. Maka Habil ini dia biasa dia bercucuk tanam dan bertani. Maka dia persembahkan dengan gandum. Okey, gandum. Kemudian Habil ni pula dia biasa dengan apa? Dengan kentong makan. Jadi dia bawa apa? Dia bawa jadi Qabil tadi, kamu tak dengar macam mana? Qabil tadi, dia kahwin dengan siapa? Qabil dia tak nak kahwin dengan Labudah, dia nak kahwin dengan Ikrimah. Okey, jadi dia persembahkan. Qabil bawa gandum tadi, tapi gandum, dia buat gandum tu tadi rosak. Dia bagi, dia persembahkan kepada Allah dalam keadaan rosak. Tetapi yang Habil ni dipersembahkan dengan kambing tu tadi, kambing dia gemuk, kambing dia sihat, maka itulah pilihan Allah. Dengan cara macam mana? Allah turunkan api, kemudian barang tadi, gandum dengan kambing tadi diletakkan di atas bukit. Kemudian Allah turunkan api sampah ataupun sampah kambing itu tadi. Maka diterima ialah barang ini dipersembahkan tadi. Maka Qabil kahwin dengan Labudah, Habil kahwin dengan. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Ibrahim dan Hajar. Siapa anak dia? Okey, Nabi Ismail. Kemudian dari segi secara pengorbanan dia adalah Allah perintahkan Nabi Ibrahim supaya menyembelih Ibrahim. Mana anak? Ibrahim terus malu. Kemudian Nabi Ibrahim bawa Nabi Ismail ini menghadap ke Kaabah, kemudian dibawa pisau, kemudian hendak diletakkan di leher Ismail. Maka bila nak disembelih Ismail, maka Allah datangkan seekor Satu, dua, tiga. Baik. Saya akan bagi soalan terakhir. Saya boleh bagi semua dekat dia. Ada satu lagi yang belum lah. Yang lain.
Last selesai. Okey, sebelum kita masuk kelas, baik, saya nak tanya satu soalan. Perempuan tak ada siapa nak jawab. Okey, saya nak tanya satu soalan. Pengorbanan apakah yang paling dirasakan sukar dalam masa antara 2020 sampai hari ini? Antara siapa? Angkat tangan saya. Perempuan ya? Awak nak angkat sikit? Antara tahun 2020 sampai 2025, apakah pengorbanan yang paling sukar sekali? Kita saya pada pagi ini. Pertama saya nak letak poinkan yang pertama sekali, utama sekali adalah pengorbanan kita terhadap ibu bapa. Okey, ibu bapa dengar. Ibu bapa kita perlu kita wajib hormati. Jangan kita kata sekalipun kalau mak kita suruh Ayash tolong sidai kain, nanti mak nak habiskan cerita ni dulu, itu pun dianggap derhaka. Aisyah tolong jemur kain, nanti mak nak tunggu panggilan, itu pun dianggap derhaka. Saya nak minta apa bagi saudara supaya kita dapat dengar apa yang nak disampaikan. Ada sambungan lagi, kita akan sambung terus. Okey.